Assalamualaikum semua. Sempena malam Nuzul Quran ini, saya ingin berkongsi kepada anda tentang satu tempat yang dipanggil sebagai Akademi Nasyur Quran yang terdapat di Presin 14 Putrajaya. Di dalam kompleks ini, sekiranya anda datang secara kumpulan, anda akan diberi sesi penerangan tentang aktiviti-aktiviti, penumpuhan dan segalanya yang ada di Nasyur Quran. Okey, untuk mendapatkan sesi seperti ini, anda perlu membuat tempahan ataupun jika anda datang secara walk-in, anda perlu datang pada masa-masa yang telah diperuntukkan. Okey, misalnya kami mengambil sesi pukul 2 tengah hari. Selepas sesi penerangan ini, anda akan dibawa untuk tour di dalam kompleks Nasyur Quran di mana anda dapat melihat sendiri proses pembuatan Al-Quran yang terdapat di kompleks ini, termasuklah cara mereka menyemak setiap helaian Al-Quran tersebut. Anda juga berpeluang untuk membuat sedekah Quran di sini. Selain daripada proses pembuatan Quran, di sini juga terdapat satu galeri pameran yang memaparkan semua jenis Al-Quran dari seluruh dunia. Seperti contohnya ini, Al-Quran daripada India, dan yang istimewanya ada salinan Mushaf Uthman bin Affan. Di sini juga terdapat replika-replika pedang, antaranya pedang Rasulullah, pedang para sahabat, dan banyak juga di sini ialah terdapat kiswah iaitu Kelambu Kaabah berserta dengan penerangan lengkap tentang kiswah. Jika anda berpeluang dan ada masa untuk melancong di dalam negara, singgahlah ke Nasyur Quran untuk mengambil tahu tentang apakah yang berlaku di sini. Okey, semoga bermanfaat.